Lighting adalah faktor utama untuk korang nak naikkan seri rumah korang lah. So korang kena dapatkan satu LED track light ni. Dia ada bagi dua railing ni, metal dan aluminium. Package yang korang akan dapat 3 biji LED track light ni. So kita akan buat pemasangan. Okey, ni punya railing ni, sekiranya korang nak pasang panjang, kita boleh sambungkan dia punya connector ni, buka dia punya plastik ni, masukkan. So yang ni satu lagi ni kita boleh sambungkan dia. So dia akan jadi panjang dia. Dia ada terminal tau. Just masukkan saja, lockkan dia. Naik atas, sebelah sini pun kita naik ke atas. So dia akan lock guys. Untuk dia punya lampu ni korang boleh adjust. Nak tundukkan bawah pun boleh. So kita akan pasang tiga-tiga dulu. Okey, korang kena buka dulu dia punya cover ni. Untuk korang buat pendawaian sedikit. So dekat sini dia ada dua terminal. Korang boleh masukkan wire live dengan neutral kat sini. Letak mana-mana pun tak apa. Macam ni aku dah buat pendawaian live dengan neutral. Menggunakan soket 3 pin. Okey, kita cuba onkan. Okey, dia ada warm white. Off kan, kita on kan. White. Ni warm. Dia ada 3 mode guys. Make sure kalau nak beli yang 3 color Kalau korang beli yang satu color tu tak cantik tau. Lepas tu kita boleh adjust lah. Nak tembak dekat dinding marble rumah korang ke. Nak tembak dekat meja makan ke. Ikut korang punya posisi lah. Kalau rumah korang tu besar, boleh beli banyak sikit. Kalau korang minat dengan LED track light ni, boleh tekan link kat bawah.